isteri saya ni dia lagi suka tidur pada layan saya, doktor. Doktor, kenapa isteri saya ni dia lagi suka tidur pada layan saya, doktor? Okey. Kena faham, kalau kita kerja, kita ada masa bekerja. Maksudnya bila kita punch in, bila kita punch out. Contohnya kita bekerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Tetapi sebagai seorang suami dan juga seorang isteri, dia tidak ada waktu punch in, tidak ada punch out. Bila kita kat rumah, kita kena tahu bahawa itu adalah tanggungjawab kita. Apa yang saya nak bagi tahu adalah berkenaan dengan kenapa isteri tak nak layan kita. Sebab apa? Mungkin isteri dah penat. Balik kerja dah letih. Lepas tu nak kena urus anak-anak, nak kena urus rumah, nak kena masak, nak kena buang sampah. Kalaulah kita ni sebagai seorang suami, sikit pun kita tak bantu dia, tak ringankan beban dia, jadi dia akan penat. Lagi kita nak minta untuk layan kita. Jadi cuba kita tabiatkan supaya kita boleh bantu dia, ringankan beban dia, supaya dia tidak terlalu penat, dan of course dia akan layan kita.